Innalillah, keadaan kesihatan merosot. Bekas PM Najib Razak dilaporkan berdepan dengan masalah jantung. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dilaporkan bakal menjalani prosedur perubatan berkaitan jantung pada minggu hadapan susulan keadaan kesihatan beliau yang dilaporkan kurang memuaskan. Perkara tersebut dimaklumkan menerusi laporan Malaysia Gazette yang memetik kenyataan sumber mengenai perkembangan kesihatan bekas ahli parlimen pekan itu. Walau bagaimanapun, sehingga kini, masih belum terdapat sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia mahupun pihak keluarga bagi mengesahkan laporan berkenaan. Untuk rekod, Datuk Seri Najib, 73, kini sedang menjalani hukuman penjara susulan sabitan dalam kes membabitkan SRC International.